BMW C400 GT. So kita sebab dia ada bunyi bila pusing dia ada bunyi, mungkin dekat dia punya axle belakang ni lah. So kita drain dulu dia punya minyak axle belakang, setengah orang panggil minyak gear lah. Minyak axle belakang ni kita drain dulu. Lepas tu kita tengok lah kita akan masuk minyak berapa. Okay. Okay, so kita buka skru atas ni. Dia pakai H8 Okay. Okay, kita buka. Kita buka bawah pakai tong. Okay, so kita isi minyak dah drain minyak. Kita pasang balik. Kita pakai tong bagian ni kita nak isi minyak. Ni 220 ml. Lepas tu kita nak isi masuk ke dalam ni lah, minyak gear. Okey, kita tuang dulu. Okey, so kita katuk balik Katuk balik. Isi minyak dah, kita katuk. Letakkan.